Ada dua masalah kewangan yang paling besar. Yang pertama, tak ada tabungan. Yang kedua, hutang. Dan dua masalah ini berkait rapat antara satu sama lain. Bagaimana? Bila tuan-puan tak pernah ada tabungan dan tuan-puan perlukan wang untuk membeli sesuatu, tuan-puan sebenarnya menggunakan wang daripada masa depan tuan-puan dengan cara berhutang. Risiko hutang ni boleh membawa kepada masalah seterusnya, iaitu muflis. Seramai 264,127 orang atau 8 daripada 1,000 rakyat Malaysia telah diisytiharkan muflis sehingga April 2023. 37.8% rakyat Malaysia yang diisytiharkan muflis adalah disebabkan pinjaman peribadi. Apa yang terjadi jika tuan-puan jatuh muflis? Antaranya, semua aset peribadi tuan-puan seperti rumah dan kenderaan akan diletakkan di bawah pentadbiran dan pengawasan Ketua Pengarah Insolvensi. Bagi proses bayar balik hutang yang tertunggak, pembekuan akaun bank, tidak dibenarkan membuat perjalanan ke luar negara dan tidak berkelayakan untuk mengusahakan atau memiliki perniagaan kerana telah disenarai hitamkan. Dan semua ini bermula dengan ilmu. Bila tuan-puan cukup ilmu kewangan, selesai masalah tabungan, maka selesailah masalah hutang. Jika tuan-puan sudah berusaha untuk menabung tapi gagal, tuan-puan boleh cuba kaedah simpanan dalam bentuk emas di akaun emas Cap. Untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Go secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.